Dia tahu tak bulan puasa ni apa yang special? Tak tahu. Bulan puasa ni Allah buka semua pintu apa? Syurga. Pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? 7. Pintu syurga ada 8. Ada 8. Dan salah satu pintu syurga tu adalah nama dia pintu syurga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni pintu syurga untuk orang-orang yang berpuasa. So kalau macam kita puasa banyak kan, kita puasa betul-betul kan, Allah bagi kita masuk syurga ke pintu tu, best tak? Pintu tu besar, cantik, Cahaya. ada cahaya. Lepas tu Allah tutup semua pintu-pintu Neraka. neraka. Lepas tu Allah ikat semua Syaitan. syaitan Dan jin. dan jin yang kafir kan. Jin Islam tak kena. Betul. So senang tak kita nak buat ibadah? Senang. So bulan puasa ni kan, bulan puasa ni banyak tak pahala? Banyak. Apa yang kita boleh buat kalau bulan puasa? Kalau contoh Pia kan, Pia nak buat amal ibadah kan, apa Pia nak buat? Amat ibadah tu. Amal ibadah tu benda-benda yang baik lah, macam solat, zikir, baca Quran. Kalau bulan puasa ni apa yang Allah suka sangat kita buat? Bagi tu Mula-mula kita mestilah kena solat. buat solat pandai. Lepas tu puasa. Lepas tu puasa. Buat ibadah. Buat ibadah. Apa Pergi ibadah? haji. Ui, pergi haji. Pergi haji, pergi Baca umrah. syahadah. Baca syahadah, lagi baca Ai. baca Quran. Hafazan. Hafazan. Tilawah. Tilawah, very good. Sedekah perlu tak? Perlulah. Kalau sedekah banyak pahala tak? Banyak. Banyak. So kalau sedekah ni walaupun satu biji kurma, Boleh. boleh. Kalau contohlah Pia ada satu biji kurma kan, Satu je. Pia satu je, ada satu je kurma. Lepas tu Pia bagi kat ayah. Lepas tu ayah buka puasa dengan kurma tu, Pia dapat pahala sama macam ayah berpuasa dan Pia berpuasa. Hebat Walaupun tak? satu je. Walaupun satu je. Satu bekas ke apa? Satu biji je. Senang tak nak sedekah? Senang. Jadi kalau Ha. kita Pia dengan ayah Ya. makan, Ya. lepas tu Pia ambil satu kurma, lepas tu Pia bagi kat ayah, macam mana? Pia dapat pahala banyak. Sebab Pia bagi ayah buka puasa dengan kurma yang Pia punya. Hebat tak? Impact. Ah. Tapi tu bukan Pia punya. Itu Pia punya lah maksudnya. Contohlah Pia ada RM1, dia bagi sedekah RM1. Itu pun pahala besar Pia. So hari ni, start daripada hari ni kita akan start, kita buat semua benda tu, okey? Kita baca Quran, kita solat banyak-banyak, kita Ayah. sedekah banyak-banyak. Ayah ada lagi satu tertinggal. Apa? Dalam satu list tu, dalam satu list Ramadan tu, semua kan tadi Pia dah cakap kan. Ayah